Tapi bukan macam sate, tapi macam sate. Tapi dia macam usus. Aku tak tahu lah. Ha? Central Market lagi sekali dengan Abang Om. Aku rasa macam nak buat part tu, sisi-sisi yang tidak ditunjukkan Motek. Aduh, di hari ni cuaca mendung, tapi aku tak decide lagi nak pergi ke tak dekat tempat yang aku pergi dalam video sebelum ni. So tengoklah, tengah fikir-fikir lagi. Boleh buang. Map. Map ni rare ni. Beli map Ini map tahun berapa bang? 1882. Aku baru je lepas pusing-pusing jap sampai je Central Market tadi. Aku pusing-pusing dalam ni. Ada event basking apa benda entah. Nanti korang tengok lah dekat Birul. Tengah tunggu Abang Om. Abang Om tengah nak beli peta. Aku pun pelik lah dia. Dia lagi pelik daripada aku sebenarnya. Orang datang Central Market cari sevidia, cari apa benda kan. Dia beli peta. Tengok lagi dia beli peta apa. Ush. Tengok ejaan dia. Terengganu. Kalau nampak Nampak? Okey. Selangor. Tak, ada lagi satu. Reman. Apa tu? So ni antara map yang rare lah. Kena beli ni. Berapa bang? Berapa ringgit? 20 juta. Harga sebenarnya boleh datang kat tempat abang ni. RM20 je tu. Ada banyak mantap. Map. Ni antara pada rare. Abang beli berapa map bang? Saya ambil satu je. Saya kontrol nafsu saya. Tak nak budak-budak. Ada banyak lagi ni. Abang minggu depan lagi tak? Minggu depan ada. Aku dah tahu lah pot diorang kat mana. Kat Angkor Mall. Angkor Mall dekat. Boleh pergi. Kali ni mungkin dia kau pergi lorong lain lah sikit kot daripada minggu lepas Minggu lepas, 2 minggu lepas. Tapi tetap di tempat yang sama, tapi lorong lain. Hari ni cuaca mendung bang. Betul lah. Nak hujan ni kalau ikut laporan kaji cuaca Malaysia. Memang petang ni memang nak hujan lebat. Mana kita kena berteduh lagi. Aku tak faham, setiap kali kita datang sini time tu lah nak hujan. Time tu lah dia nak hujan. Hari lain tak. Dia dah start musim tengkujuh bang. Macam video sebelum ni kan, saya cakap kan. Nama pun Kuala Lumpur. Nama pun Kuala Lumpur. Kita pula iklim Khatulistiwa ni kan. Betul. So memang macam ni lah. Kejap hujan, kejap panas. Kejap hujan, kejap panas. Ini panas gila ni. Kejap ada simen dekat sini pula. Kita pecah tiba-tiba ada bukit tengah jalan. Tempat yang sama kita pergi before this. Kira part 2 lah. Part 2 lah, part 2. Yes. Jalan Silang. Jalan Silang kan nama dia? Ni dia tulis. Ya. Jalan Silang. Yes. Apa kau? Ni korang lari ya? Serius? Ni umur buat sendiri makan ke apa? Ini orang tua selalu makan dah bang. Betul lah.
Makan sirih. Makan sirih. Ni lah sirih yang dah rare. Syaklah langsung tak ada, kelang tak ada jumpa lah sekarang sirih ni. Ni apa? Kapur. Bukan. Tongkat Ali. Hah? Tongkat Ali. Oh ya? Ya, tongkat Ali kan? Betul dia cakap tadi. Oi. Tongkat Ali Tongkat Ali. Itu first time saya tengok tongkat Ali yang dah bentuk fizikal. Aku pun tak tahu lah betul tapi sudah. Dia boleh gitu je. So kita berniaga kat sini. Dia tadi sendiri bancuh, sendiri cai. Dia sendiri cai. Dia sendiri apa makan. Benda ada letak. Lepas tu sekarang siapa nak bertanggungjawab ni? Cuba cakap, siapa nak bertanggungjawab ni? Siapa nak bertanggungjawab dengan jualan sirih ni? Jualan sirih. Cuba kita tengok kali tak ada orang ni. Aduh, kan? Dia punya, bukan? Bukan. Siapa nak bertanggungjawab dengan jualan sirih ni? Berapa ringgit? Tak harga. Ini kamera KK pun salah ni. Dia tak ada harga ni. Sedang mengambil birul sirih. Ni namanya sirih junjung bang? Bukan Jadi sirih junjung tu yang sirih Tongkat Ali. yang orang kahwin tu. Sirih junjung tu Saya orang kahwin. pandai. Kau ni macam nak kahwin je dah. Tak pernah keluar dari mulut kau. Sirih junjung, aish, bahaya tu lah kau ni. Siapa nak bertanggungjawab ni? Tak apalah, kita next lah. Tapi bang, hari ni bang, saya pelik lah. Hari tu kita pergi ramai. Hari ni macam dia tenang-tenang sikit kawasan ni kan. Hari ni belum gaji gini. Oh iya ke? Hari tu tengah hujung bulan. bulan. Oh di tengah bulan. Yeah. Patutlah. So dia lapang sikit. Tapi kedai-kedainya masih ada. Kedainya masih ada. Contohnya kedai kita singgah tadi. Singgah belah mana? Kedai Sirih Junjung. Depan tadi. Yang kedai Sirih Junjung tu ada lagi. Itu minggu lepas pun ada. Yang episod lepas. Oh ya? Lepas, Yang kita makan tu kari tu ada. ada ya? Aku pun tak Tak pasti. ingat mana kan? Tak ingat. Tapi dia bukan belah sana, saya belah sini. Ya kot. Kena tutup kali. Takkan lah tutup. Ya, tutup. Kita pusing-pusing lah. Boleh pusing lah. Mungkin kita terlepas tu. Betul. Kita itulah pusing-pusing sikit. lagi kawasan ni. Oh, Lebuh Pudu. Lebuh Pudu. So kalau korang nak cari Sirih Junjung, boleh datang kat Jalan Silang lah. Bukan Sirih Junjung. Bukan. Saya mana-mana je. Ni lah kedai ni. Bukanlah. Inilah. Ya ke? Ya. Hari ni tak seramai hari tu. Mungkin sebab tengah bulan. Betul tak macam abang cakap? Mungkin sebab tengah bulan. So kita orang just jalan-jalan dia pusing-pusing di area sini. Try nak cari kedai yang kita orang singgah sebelum ni tu. Tapi dah tak ingat lah mana. Depan-depan ni kot. Nanti kita orang cari lah kan. Kalau ada boleh pergi singgah minum kat situ kan. Dia even cuaca tak berapa panas tapi boleh tahan kat dia punya haus ni lah. Dia punya haus tu kan. Aku ni memang pantang lah kalau jumpa betik. So macam ni aku terpaksa beli dekat area sini. Ni. Abang nak betik ke? Lepas tu? Lapar nasi. Apa nasi kita cari kedai hari tu bang. Okey, Kita cari kedai tu Kita cuba. Kita cuba. Kita tutup habis. Kena rate dah. Jangan tutup lah. Kedai tu sedap tu. Jom kita cari. Kita orang namakan blok ni adalah Blok M. Macam di Jaksel. Sebab dia memang asing. Kat sana pun asing. Ya. Pun rasa asing. Sini pun asing. Jadi kita gelarkan tempat ni adalah Blok M KL. Orang nak shopping peralatan elektrik sini banyak. Macam mana? Kedai ni. Kedai. Ni kedai apa bang? Nasi Everest. Ugratara Restoran. Nampak? Nasi Everest. Nasi Everest. Yes.
Ush, saya rasa nasi sejuk tu. Itulah. Tapi aku yakin dia vegetarian. Aku rasa. Vegetarian? Sebab dia belah Nepal sana selalu veggie. Iyalah, betul lah. Macam Nabi tu lah. Tapi dia tulis ni saya tak faham. Betul kan? Bila kita kita bukan syak awal sangka. Ragu-ragu. Bila kita ragu-ragu, kita jangan pakai. Betul. Dia kalau nak makan, dia kalau nak makan jangan ragu, makan je. Kita sekarang di depan bangunan Putrajaya. Betul tak bang? Betul. Mall ni dulu havoc. Havoc Ramai orang datang sini. Zaman abang kot. Zaman abang. Dulu memang ramai datang sini. Zaman saya sekarang, tak ada apa. Tak ada apa. Dan pasal itulah kita nak find out. Yeah. Apa yang tinggal dekat Kota Raya. Pasar Raya Kota Raya nama gempak ni. Dia Kota antara Raya. yang terawal ke dekat KL? Betul. Antara terawal sejarah penuh. Abang tak tahu lah. Tapi dulu dalam sekolah ni tempat abang lepak. Wah. Salah mana ada apa masa tu dek. Nostalgia lah. Mall ni nostalgia. Ya, macam kita punya Shalalah punya episod kan. Oh ya, di komplek BKNS. Inilah. Bawah telefon. Banyak lagi kedai kat sini. Betul. Daripada luar nampak macam tutup. Tapi sebenarnya banyak lagi kedai. Dulu ni sebelum perwujudan Mega Mall lain macam Pavilion, KLCC, inilah pot dia. Inilah pot dia? Yes. Wah, sini ada tempat apa? Main game ke apa? Aku tak ingat memori masa tu. Tapi arcade confirm ada. Tak saya aku ada wayang kat atas ataupun bowling. Oish, ada wayang kat sini? Tapi tak tahulah. Ni tahun bila bang? Awal 2000? Oish, we're talking about 95, 96, 97, 98. Oish, lama betul. That was the period lah, Tak adalah benda menarik sangat. Kalau tengok daripada visual kita orang ni kan. Tapi kalau ada Sport Planet lah. Tapi dia punya layout dia pun layout lama bang betul, padat, kedai kecil-kecil kan. Punya fasad ni nampakkan dia ketuaan dia tu. Ya lah. Tapi dulu macam ni dah premium lah. Dulu jual pisang lah. Ada buah-buahan, banyak salon kat sini. Betul. Saya ni biasa pergi mall yang mall tau. Saya jarang nak pergi tempat macam ni. Baru kan. This is another side of Kuala Lumpur yang takkan dipublish. Betul. Tapi interesting lah. Betul. Wish, ada makanan ni lah. Pinoy. Ni ke? Ni makanan Pinoy. Restoran Sapinoy. Aku curious betul lah benda apa tu Dia macam sate kan. Tapi bukan macam sate. Tapi macam sate. Tapi dia macam usus. Aku tak tahu lah. Ni pun kedai Pinoy ke ni? Pinoy Sari Store. Wah, banyak barang-barang rare. Dia pun betul rare ni. Barang-barang Filipina kat sini. Ni semua jajan-jajan daripada Filipin. Memang rare. Betul. Kita memang tak dapat kat tempat lain. Hello, hi. What is that? I'm vlogging. Hey, you can do that? Yeah. How you do that? You use your finger. Yeah, say girl je. Girl. You teach me how. How you do with your finger? Like this, okay? Like this. Now say girl. Girl. Girl.
Is that wrong? Oh yo, dia main bola dalam ni. Okay, bye bye boy. Mana? Settle berjalan-jalan di Pasar Raya Kota Raya. Kota Raya. Sesuatu yang terkejut. Ya. Kita jumpa diaspora Filipin. Diaspora. What is diaspora? Diaspora tu kelompok apa? Kelompok ah. Aku rasa. Oh. Community. Community. Betul. Dia tepat community. Betul. Society. Kita dah kena surveillance. Tadi baru je melepasi surveillance. Ya. Memang marah bahaya. Jangan cuba. Jangan cuba kalau tak berani. Kalau seorang-seorang jangan cuba. Tak takut keluar gelap. Asal gelap ni? Satu kepala kena sekut kan. Memang bahaya. Kita cek kedai makan ni. Itulah. Kita cek kedai makan ni sebenarnya. Kita nak makan ni. Kita nak makan sebenarnya ni. Kita sendiri. Alah. Aduh. Oh, kita tahu lah dalam Kota Raya ni isinya apa. Betul tak? Betul. Tidak tak pernah masuk Geng-geng Pinoy nak cek barang boleh datang kat Kota Raya. Tiba pula. Kalau korang cari barang-barang Pinoy, Filipin lah. Pinoy ni Filipin lah. So korang boleh cari dekat kompleks Pasar Raya Kota Raya di Kuala Lumpur. Kau tahu tak sebenarnya Kuala Lumpur yang kita duduk ni bukan Kuala Lumpur. Dia adalah Kuala Labubu. Cuba kau baca belakang tu. Kuala Labubu. Memang kita bukan kat Kuala Lumpur. Kita di Kuala Labubu. Dah jumpa. Dah jumpa dah kedai yang aku dengan abang makan itu. So hari ni tak ada orang. Kat kedai ni tak ada orang. So kita orang buat kedai ni macam kita orang yang punya. Maksudnya kita orang kena order sendiri. Hari ni aku order roti naan dengan kari lembu. Wah, mantap. Ni kita Dan panas. Bukan panas-panas, dia panas, memang panas. Fresh from the oven. Okay, kita dah settle di Central Market dan juga apa kita nak panggil tempat tadi tu? Jalan Silang Kota Raya. Di Kota Raya. So nak balik, aku dengan Abang nak balik. Yes. Dah berpanas-panasan. Wih, dah berpanas-panasan peta dan dah dapat. Peta. Mana peta? Weh, peta dah dapat. Yes. Perut pun dah kenyang. Yes. Mata pun dah ngantuk. Putih sudah banyak. Putih sudah banyak. Kita balik lah. Betul. Apa lagi nak buat? Sehingga ketemu lagi dalam rancangan lain. Jangan lupa follow, like, komen dengan subscribe. Sehingga jumpa di next content. Bye-bye.